share tip 10 minit saja, 10 minit. Okey, apa yang saya nak ceritakan tentang fotografi dan tips, macam-macam tip lah saya campurkan dalam 10 minit. Saya nak share apa benda yang untuk kepentingan untuk seorang fotografer. Okey, ada 3 jenis fotografer kan. Ada yang hobi, ada yang part time, ada yang full time. Mungkin you all boleh pilih yang mana satu you all punya part yang sesuai. Jadi dan apa persediaan saya as a fotografer nak pergi shooting apa ke. Okey, saya first kali saya nak share sikit tentang persediaan saya sebelum shooting. Mungkin contoh macam kamera, lens, flash. Okey, lagi apa benda yang penting, benda-benda macam ni. Okey, first kali sebelum kita nak shooting, pastikan kita ada checklist barang. Okey, checklist barang. Okey, contoh checklist barang yang saya buat yang sistem yang you all sendiri tahu, yang you all yang faham, you all yang macam orang kata you all boleh tahu lah. Okey, barang apa nak bawa, barang apa yang sebelum tertinggal barang ni memang bahaya lah. Jadi checklist kena ada. Okey, sebelum nak shooting checklist kena ada. Okey, benda ni memang patut lah sebab saya akan tulis lah. Okay, semua barang yang saya ada dalam studio saya, barang yang saya ada dalam bag saya akan tulis dalam ni. Contoh bateri, kamera, charger, card reader, lens, lagi apa benda yang ada tu semua saya ada. Termasuk name card pun saya tulis kat sini. Sebab apa? Name card ni paling penting. Next job. Okey, satu lagi, apa benda yang saya kena bawa selalu kertas adalah ni borang shooting. Bila borang shooting ni saya bawa dan saya mungkin copy dan photostat apa semua. Satu standby sebab apa? Lokasi pengantin kena bateri habis, kat sini masih ada lagi. Okey, jadi benda ni amat penting bagi saya. Saya selalu photostat dan standby kan sebelum nak shooting. Okay, saya dah tahu lokasi apa semua, what time start apa semua. Benda ni reference saya untuk nak pergi shooting. Okey, alright. Kedua, okey, saya nak share juga shortlist benda-benda yang kita nak shooting. Contoh macam wedding, kita dah shoot dah. Okey, gambar hantaran perlu berapa, gambar time nikah nak berapa dalam album. Okey, semua benda ni kita dah shooting. Okey, benda ni kita dah checklist kan supaya kat sana nanti mudah. Gambar portrait dah ada 10 keping, gambar hantaran semua dah ada, dah komplit. Okey, gambar nikah salam tadi ada berapa keping, semua benda ni saya dah ni. Okey, jadi saya memudahkan untuk masa editing nanti saya dah tahu dah gambar mana, part mana yang sesuai untuk saya masukkan dekat dalam album. Contoh gambar adik, gambar mak ayah dia dah masuk belum. Benda tu memang penting bagi saya. Mak tadi dah ambil belum kat pelamin, itu penting. Mak ayah mesti kena ada kat pelamin. Kakak saudara dia, mak ngah, mak long, mak teh, mak cu, semua kena ada. Jadi benda ni yang saya checklistkan supaya benda ni nampak prosedur kerja saya tu ada. Maksudnya contoh dengan siapa saya tulis kat sini juga. Contoh gambar makcik-makcik dia, saya tulis di sini makcik-makcik dia dah ada belum dalam gambar. Jadi kita setkan. Okey, gambar pelamin dah ada, dekor pelamin dah ada, gambar orang penanggah apa semua dah ada. Okey, contoh gambar orang tengah buat kerja kat dapur, ambil. Gambar catering, ambil. Gambar silat, ambil. Okey, dah ada. Jadi benda ni saya nak kena checklist. Benda ni yang saya kena pantau dan saya tengok. Okey, benda ni dah settle, baru saya okey. Dan benda ni penting, checklist shooting, apa benda yang kita nak shooting. Okey, alright. Lagi saya nak share juga. Okey, macam pasal name card tadi. Name card ni kena standby selalu dekat dalam poket ke, dalam vest ke, dalam bag korang ke, dalam apa orang kata dalam pouch lens tu kan. Ada slip pastikan. Jadi dia orang akan tanya, untuk apa untuk ni saya nak bagi tahu untuk apa. Orang tanya, bang daripada mana bang? Tak payah cerita banyak, tak payah sembang-sembang, saya daripada ni. Name card ada bang? Allah, name card tak ada. Jadi penting tak? Sebab kat sini semua ada information, blog apa, website apa, WhatsApp apa, lepas tu dengan saya punya Instagram apa, benda ni semua kena ada logo, Alanggrafi studio, nombor SSM yang company kita berdaftar. Itu amat penting supaya diorang tahu kita adalah company berdaftar dan ada studio, kita ada alamat dan diorang tak senang-senang untuk ditipu. Benda ni amat penting sekali. Kita pun nak cerita ke orang, kita confident. Kita orang ada studio, kita orang ada shoot fashion, kita orang ada shoot kita ada Muslimah modeling class, kita ada everything, kita ada dekat studio. Jadi nak bincang apa-apa lepas ni boleh welcome to my studio, Alanggrafi Studio. Okey, berapa minit dah saya tak pasti, tapi saya cuba nak ringkas-ringkaskan.
Okey, benda yang penting lagi adalah pastikan kelengkapan fotografi dah tersedia, checklist pun dah ada, detail lokasi semua dah ada. Okey, apa benda lagi yang saya nak share kat sini adalah okey, cara marketing. Okey, branding sikit ni short 10 minit apa benda yang saya boleh share. Okey, branding adalah macam contoh saya pakai baju Alang Graphic Studio. Okey, pastikan ni amat penting. Bagi saya ini adalah strategi saya supaya orang luar tahu yang time shooting tu Alang Graphic Studio. Ada 2-3 orang kru yang pakai baju sama dan okey, diorang tahu Alang Graphic Studio. Best, orang kata berjalan-jalan ke mana pun orang nampak Alang Graphic Studio. Jadi you nak ambil foto group pun berdiri atas kursi ke, berdiri atas tangga pun orang tengok daripada belakang ada tulis Alang Graphic Studio. Okey, dan diorang akan search. That's why saya gunakan hashtag. Bila kata hashtag, mungkin budak-budak yang baru mungkin tahu pasal hashtag kat Instagram. Diorang boleh hashtag Alang Graphic Studio ni tengah buat ni. Okey, itu adalah satu tip strategi marketing saya. Dan mungkin saya boleh share sikit. Ramai yang tahu, ramai yang pandai ambil gambar atau ambil gambar, pandai ambil gambar, macam teknik ambil gambar. Tapi siapa yang tahu you ni ambil gambar? Orang luar tu tahu tak you ni adalah fotografer? Jadi inilah dia, tagging ni, Instagram, hashtag apa semua benda tu, Facebook. Jadi benda tu kita kena sebarkan tadi melalui name card, baju kita, mungkin stiker kereta kita. Okey, lagi satu mungkin kat strap, stiker dekat lens kita. Contoh dekat saya punya flash, contoh macam ni ada juga stiker. Mungkin diorang boleh tengok, kalau hilang pun kalau rezeki dapat balik diorang call. Okey, alhamdulillah. Okey, lagi satu mungkin styling presentation, orang kata presentation kita. Maaflah ini terpaduk ke, tapi ni cubalah kan. Yang penting you all dapat benda tips ni. Okey, contoh macam ni, walkie-talkie. Okey, memang penting bagi saya walkie-talkie ni. Bila kerja dah berdua ni apa semua akan nak jerit-jerit, akan nak WhatsApp, no. Bila walkie-talkie gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi diorang yang ready, pengantin kat belah kiri, yang kita pengantin kat belah luar, kita kat belah dalam. Jadi kita roger. Okey, macam mana pengantin nak masuk ke? Yes, pengantin dah nak masuk. Okey, ni pun orang nampak macam kemas kerja. As a photographer, presentation kita kena ada apa semua. Okey, alright, lagi satu apa benda yang saya boleh share. Pastikanlah kat leader, pastikan bila checklist ni amat penting. Okay? Saya nak share sikit lah, checklist ni amat penting supaya kita tak hilang barang, tak tertinggal barang, dan supaya kita dapat tahu apa benda barang yang perlu. Jadi work smart, don't work hard. Mungkin barang-barang yang banyak tu tak perlu bawa, kita tinggalkan. Jadi kat sini kita checklist. Ada outdoor, perlu bawa umbrella, bawa lighting, mungkin bawa ni live update. Masa kecil-kecil ni pun saya tulis live update kena ada bawa. Saya pakai D3100 Nikon dan benda ni bagi saya penting. Jadi kita nak buat live update untuk pengantin ke apa ke semua kan. Okey, saya guna Sigma 50mm apa semua, mungkin dapat bokeh sikit-sikit. Benda ni jangan tertinggal kalau boleh. Maksudnya bila ada checklist, kita ada senarai kita barang. Okey, body, kamera, bateri, kamera bawa, bateri tertinggal itu yang tak nak. Contoh lagi saya tulis kat sini, contoh barang ni remote control. Mungkin last kita nak bergambar dengan fotografer, kamera kita, pengantin nak bergambar dengan kita, nak buat as portfolio, pakai tripod, semua kru-kru bersama. Ni dia penting juga bagi saya. Nikon wireless shutter click ni kan. Benda ni perlu saya record dan saya shoot daripada jauh, pengantin pun pegang. Nanti mungkin saya share sikit benda-benda ni. Ingat apa benda yang saya katakan, checklist. Okey, checklist barang tu penting. Okey, kabel bateri, mungkin kalau macam outstation saya perlukan kabel, jadi perlu bawa lah charger apa semua. Supaya listkan checklist ni memang penting bagi saya. Tolong kalau boleh buatlah. Okey, alright, apa lagi yang saya nak share sikit kat sini. Okey, bros apa semua, ada mungkin barang-barang kamera ada yang perlu yang saya bawa, tripod apa semua, benda-benda penting tu kena bawa. Okey, daripada saya apa lagi saya nak share. 10 minit dah cukup belum? 10 minit kalau pantas, alhamdulillah. Okey, apa benda yang saya share kat sini sedikit information untuk insya-Allah kalau ada lagi saya buat lagi video. Mana yang manfaat tu ambil lah, mana yang rasa benda tu macam simple thing tak payah fikir, tak payah ambil. Okey, daripada saya daripada Alang Graphic Studio, insya-Allah yalah, ingat yang penting kualiti bukan kuantiti. Halal haram kena jaga apa semua. Jadi kan benda ni adalah satu kerja yang kan, orang kata usahawan dengan usaha dakwah tu tak lari lah. Jadi sambil kita buat, walaupun kerja hobi full time ke apa ke, benda ni membawa manfaat untuk kita. Okey, Assalamualaikum. Alang Graphic Studio.